Now, secara position kita UAE ni, Anda would argue ada dua jenis overview dia, dua jenis contribution yang kita boleh ataupun kita kena fikirlah. Satu dari konteks orang yang keluar, satu yang dalam konteks if ada impact direct yang kita buat semasa kita di UAE, right? Dan dalam kalau konteks orang pula, I would say okay, so satu konteks orang-orang yang keluar, maknanya sebab manusia mahasiswa yang grad tu year in year out akan ada manusia yang grad. Satu lagi, if we are talking about impact yang kita directly, maknanya program dalam hal itu terus impact masyarakat contohnya, right? Now, dalam konteks orang pula, kalau kita nak pecahkan per kategori I would say the bare minimum yang kita patut aim, walaupun nak capai ni jauh, tapi the bare minimum in term of this ialah in term of maksudnya setiap mahasiswa yang grad UAE ni kena duduk dalam kandang. Kau cakap tu faham? Maksudnya selagi mana ada mahasiswa yang grad dalam keadaan tak solat 5 waktu, kita tak parti. Tak jaga aurat, kita tak parti. Deal dengan riba, kita tak parti. Maksudnya macam tu lah. Whatever yang duduk dalam kandang lah. Right? So, by right, if kita nak merubah dengan signifikan masyarakat Malaysia ni, not only semua, okay, kalau logiknya faham kan? Maksudnya, if hanya sebahagian yang jadi macam ni, kalau worst dia lah, sebahagian yang macam ni, macam kita jadi macam ni, kebanyakan mahasiswa lain tak jadi macam ni, dia duduk kat luar. Bukan sekadar kita tak helping Malaysia, tapi graduan UAE ni masih mengeruhkan keadaan from the net effect. Betul? Faham tak? Aku tak faham. Maknanya daripada semua satu batch grad UAE step batch, kalau yang duduk kandang ni je, contohlah, yang ni semua memang duduk kandang, memang maksiat lah, semua tak solat apa semua ni. Hence, setiap yang masuk dan keluar ni maksudnya dalam masyarakat tu, maknanya kemasukannya ni bukan menambahkan percentage yang okey, menambahkan percentage okey lah, sebab memang majoriti tak okey kan. Faham? So kalau nak membaiki percentage masyarakat di luar sana makin positif, dia memang kena vast majority ataupun semua lah, maknanya dari segi aim tu kan. Sebab kalau semua pun dia jadi setitis dalam jutaan rakyat tu kan.